Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh dengar ke suara? Kalau boleh dengar suara, nampak muka dengan jelas, video dengan jelas, boleh tulis dekat ruangan komen. Dengar Waalaikumsalam Tuan Abraham. Kita ada Cik Cahaya Mukmin ada. Dengar dengan jelas ya. Yang lain macam mana? Sihat ke tak hari ni? Anda semua sihat ke tidak? Sementara kita menunggu. Okey. Bagi emoticon pun macam tu pun okey. Sambil-sambil yang mana dekat live tu dah boleh start share. Share dan like juga kita punya sesi. Ramai tu yang okey hari ni dengar dengan jelas ya. Okey, kita Cik Nurul Hidayah, Cik Muhammad Arif dengar dengan jelas, Cik Siti Mariam jelas. Okey, baik. Jadi hari ni anda berada di mana ni? Lokasi semua dan cuaca. Saya dekat Kelantan dan cuaca agak mendung sikit lah. Ada hujan daripada semalam. Agak mendung sikit. Mungkin sebab kita nak insyaAllah lah hari ni hari Khamis yang malam ganjil kan, insyaAllah. Sama-sama kita kerja ibadah malam ni lah. Sebab tu kita sesi live, kita tak buat malam, kita buat belah pagi. Ramai saya tengok yang malam-malam live berniaga kan. Sampai pukul berapa pagi lepas tarawih tu, geng-geng seller ni berniaga sampai pukul berapa pagi pun tak pasti. Itu antara strategi usahawan untuk dapatkan sales dalam bulan Ramadan plus nak raya dah ni. Betul tak? Ada tak juga yang dalam ni ada buat macam tu? Ada maybe buat jualan secara live ke, ataupun kalau yang servis ni maybe buat promotion ke juga, untuk kita kekal dapat sales dalam bulan Ramadan ni lah. If not, bulan Ramadan duduk diam je, hibernasi je kan. Tak boleh macam tu, betul tak? Cik komen sikit macam mana. Saya sambil-sambil admit peserta ni. Kita ada peserta dekat Zoom dan kita ada juga dekat Facebook ni. Yang mana yang tak dapat masuk Zoom tu, kita minta masuk Facebook lah. Pagi-pagi dia kena semangat untuk memulakan sesi kita ni. Sesi hari ni adalah live yang ke-8 dah daripada 10. So kita ada 2 je lagi sesi perkongsian daripada trainer-trainer kami. Kita ada tinggal esok untuk leadership in quality, dan hari Selasa nanti adalah topik dia story writing mastery, marketing lah yang tu. Jadi untuk hari ni kita belajar tentang strategic planning, macam mana nak rancang untuk quarter 2 nanti. Quarter 2 ni suku kedua, bulan 4, 5, 6. Kita dah nak masuk dah bulan depan. Kalau kita masih lagi bulan ni tak ada apa lagi nak rancang buat bulan depan, bahaya sebenarnya. Sebab marketing, apa-apa marketing pun dia dirancang dalam tempoh 40 hari ke atas lah kan. Kalau kita rasa kita tak biasa buat marketing, kita ambil lah 60 hari. Rancangan power Mr. Santamara ya. Good. So hari ni mungkin kita perak otak kita sikit, at least macam mana caranya nak buat strategic planning kan. Macam tu. Sebab tahun ini kalau tengok pattern kan, dia agak slow pada bulan untuk setengah bisnes lah. Bulan 1, 2, 3 lepas raya dia akan mencanak. Tapi ada setengah bisnes macam baju ke kan, untuk nak raya lah, untuk nak raya. So kita ada agak berdekatan celebration raya kita tahun ni. Bulan 1, lepas tu bulan 3. Bulan 1 kita ada Chinese New Year, bulan 3 ada Aidilfitri kan. Jadi dia agak berdekatan kat situ. So maybe anda kalau tak rancang daripada bulan 11 tahun lepas, ketinggalan dah anda kan nak buat promotion dan sebagainya. Tapi kalau sekarang ni kita plan pula untuk bulan 4, 5, 6. Sebab dalam bulan tu pun ada juga festival kita ada raya haji kat situ. Kita ada juga cuti panjang untuk cuti sekolah.
Yang mana buat servis macam homestay ke. Kalau tak buat promotion awal memang habis. Jadi untuk kami macam bidang training ni, bulan 4, 5, 6 tu sebenarnya untuk NTW dia akan baru start lah. So siapa-siapa yang dalam ni ada enroll yang NTW ni kan, saya nak cerita sikit lah. Sebab macam dalam grup saya ada terangkan juga. Sebenarnya saya memang terangkan dalam setiap sesi. Sekarang sebenarnya NTW ni NTW adalah National Training Week, satu inisiatif oleh Kementerian Sumber Manusia yang diuruskan oleh Human Resource Development Corporation, HRD Corp. Jadi bila kita cakap pasal HRD Corp ni, mereka sebenarnya sedang dia ada restructure sikit. Dia ada CEO baru dan sebagainya. Jadi daripada situ mungkin sebab dan juga NTW ni belum start. Sebenarnya NTW 2026 belum bermula. Kami mula awal sebab kita dah ada kami dah ada account dalam portal tu. Kami adalah national training provider kan untuk HRDC. Jadi kita mula dulu. Macam tu. Kita mula dulu dalam bulan puasa ini. Dan daripada situlah kami plan dengan para trainer, dapatlah 10 slot. So hari ni dah slot ke 8 dah. Begitu. Okay. Jumpa ke tidak button chat tu. Boleh saya tahu sihat ke semua? 2 minit lagi ya Dr. Hus. Cik Wardah sihat. Untuk hari ni kalau anda nak bertanya soalan, boleh bertanya dekat ruangan chat atau boleh juga on mic. Nak on mic lagi cepat kan, boleh je. Cik Wardah seorang ke sihat? Cik Najwa sihat, alhamdulillah. Kan? Sebab hari ni kalau saya sebenarnya suara kurang sikit ni sebenarnya, tapi kita cubalah lain sikit suara saya ni. Alhamdulillah sihat Cik Nur Hidayah, Cik Zikri, Cik Arif. Daripada lokasi mana anda semua? Daripada lokasi mana? Daripada KL, Cik Najwa KL, Cik Wardah Bangi, kita ada juga Kuantan. Okey, Semenyih. Okey. Desa Haru Johor, Semenyih. Ceras, alhamdulillah sihat lagi, alhamdulillah. Dia biasa 10 akhir Ramadan tu kadang-kadang adalah sakit perut lah, sakit tekak lah. Dia macam-macam menguji keimanan kita sikit, tapi kita teruskan je. Semalam saya ada kelas separuh hari juga. Dekat-dekat nak habis tu, dia punya perit nak batuk tu. Tapi sebab semangat nak berkongsi ilmu kan, kita teruskan jugalah. Okey, Dr. Husaini dah ready ke? InsyaAllah. Okey, Dr. boleh on video? Alright, Dr. Husaini dah ready. So kita nak teruskan panggil Dr. Husaini untuk topik kita pada pagi ini. Okey, jadi dengan itu saya tanpa melengah masa, saya panggil Dr. Hus. Silakan Dr. Hus. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah berpuasa MMI Islam yang ke lebih kurang ke 22 dan 23 ya. So tak apa, tinggal beberapa hari lagi kita akan meraihkan Aidilfitri ya. Alright, so meraihkan Aidilfitri biasa tapi perancangan pun perlu. Okey, pada kali ini saya akan
Malaysia alhamdulillah setakat ini yang bersubsidi masih lagi di normal, paranormal tapi dah bagi hint-hint dah, sampai Mei saja kita dapat mampu bertahan. So kerajaan juga akan membuat rancangan dia tersendiri untuk mengimbangi ekonomi negara serata ASEAN dan juga luar negara ataupun dunia. Itulah dia orang kata apa, perancangan kita perlu gagal merancang untuk gagal. Selalunya orang cakap itu. So pagi ini saya ingin berkongsi, sebelum nak buat study planning kita kena clear clear tu pertama sekali saya kenal mungkin ada yang dah kenal mungkin ada yang dah kenal sebab apa mungkin dah 3 kali dah saya appear my experience itu pertama sekali tentang digital leadership, kedua tentang halal iaitu logistik halal, kemudian hotel halal. Ini hari saya buat tentang saya punya strategi planning organization development, itu saya doktorate iaitu OD. Okay, kat sini saya suruh sikit saya share lah di bawah E-Scan, saya di bawah leadership Kingdom, sudah koperasi kaunselor Pernas, NCAR, Sedan, PMB dan tidak salah. Ada banyak-banyak benda lagi tak mampu ditinggalkan di sini. Okey, ini akademik saya. Saya kalau pertama kali kalau siapa yang ITM siapa belajar dari ITM saya diploma in banking ITM Perlis kemudian first degree saya bachelor London Law Bachelor, first degree, second degree Bachelor in Multimedia and Communication. My master ada 2, satu master in counselling, satu master in applied entrepreneurship. My doctorate in business administration in organisation MBA University. Itu lebih sebagai akademik saya, dan kepakaran saya iaitu pembangunan organisasi, pembangunan perniagaan. Saya ISO 9001, 14,000, keusahawanan, pengusahaan jaminan halal, kepimpinan, leadership, kepimpinan perniagaan, coaching, saya perniagaan advisory. Strategi perniagaan adalah sekali adalah khidmat counseling, psikologi, saya boleh buat test dia dapat sertifikat. Ini sertifikat saya dengan Growth Wheel Business Advisory dengan HRD Corp, saya SME Corp. Semalam saya ada perjumpaan dengan SME Corp di Kuala Lumpur berkenaan tentang masa depan. Inilah perancangan saya certified psychology testing. Last but not least is about academic HRD Corp lah. Ini ada banyak lagi saja, tapi ini saja yang saya share pada hari ini. So bila kita buat strategi planning pertama sekali kita kena ada kita punya program inflasi tu. Kalau kita tengok pada kita punya standard of excellence ataupun piawaian kecemerlangan. Kalau kita nak buat perancangan tanpa ada piawaian kecemerlangan atau standard of excellence, tak tahu apa kita buat. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, hari ini yang paling penting sekali kita contribute to change. Kenapa kita menyumbang kepada perubahan? Kerana kita nak melihat kita punya pembangunan atau perancangan itu akan berbaloi. Yang itu yang penting. Sebab itulah kita nak change, berubah. Kalau kita nak ceritakan berubah untuk apa? Macam mana kita nak berubah? Apa yang perlu saya berubah? So pagi ini saya berkongsi tentang pertama sekali kita perlu ada kita punya alignment, iaitu penyelarasan ataupun kita punya visi, misi atau kita punya niat kita. Bagi orang-orang Islam, niat penting niat. Okey, saya ingin ceritakan pada anda nak berubah pada Q tu berdasarkan kepada niat. Tapi anda tahu tak, sebagai seorang usahawan ataupun organisasi yang berkembang, kita menuju kepada salah satu hala tuju kerajaan Malaysia. Apa dia? Siapa beritahu? Tulis kat Cik Ruby, kita ni kena faham, kena tahu tentang perancangan Malaysia. Sebab itu kita kena align dengan perancangan Malaysia. Kita
punya adun, kita punya parlimen, kita punya siapa lagi yang ada di negeri kita, dia perlu tahu. Kita perlu tahu dan mereka juga perlu tahu kita. Sebab tu kita perlu masuk pada komuniti. Setiap ada agenda ataupun ada event-event komuniti tempat, kita kena masuk lah. Jangan tak masuk. Orang kenal. Bila orang kenal, maka dia meremak lah. So pendengar kita pun positif. Yang keempat, kita perlu ada penyertaan atau participation. Kalau kita duduk diam-diam, tak masuk apa, tak masuk sini, tak masuk bazar, tak masuk apa sajalah event, sampai bila? Takkan nak show sendiri je kan? So kita kena ada alignment lah. So kalau mereka yang tak ada menjadi, kena berubah lah. Sebab apa kita nak menuju ke arah 2030? Sekali lagi saya cakap, kenapa penting? Kalau tidak, kita show sendiri. Dan akhir sekali tentang yang saya cakap, flexibility. Banyak perkara-perkara yang orang kata apa tak masuk akal kadang-kadang, tetapi kita kena very flexible. Kelenturan, dulu saya tengok ada kelunturan. Kelunturan tu basuh baju dia luntur. Sekarang ini kelenturan, dia macam ibarat seperti benda-benda yang boleh ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. So kita kena, kalau ikut kata ceritanya, ibarat sebuah sungai. Dia mengalir ikut aliran sungai. Jangan dia patah balik. Bila patah balik itulah against the nature, benda tu akan terkeluar daripada landasannya. Banjir, macam-macam lah jadi. So again and again, dalam kita menyumbang perubahan, especially kepada Q2, kita perlu adalah yang ni, alignment, effective alignment with sincerity, trust and spirituality, dan parallel, seiring. Right? So far ada soalan tak? Ini tentang kita nak buat biaya kecemalangan ni. Cukup-cukuplah Q1 ni apa yang kita dah dapat. Sebelum Q1 tu buat tak strategic management, strategic planning? Ada buat tak? Nak buat menjuruskan kepada mana? So pada peniaga-peniaga ni, kita kena faham banyak radio, corong radio mula memainkan lagu-lagu raya. Kesedihan kita apabila kita tak sampai ke KPI lagi, tapi kita guna berdoa. Inilah orang kata apa, Allah nak dukung kita. Saya ni alhamdulillah lah, seperti saya cerita sebelum ni, saya touchdown Penang 23 hari bulan 25 bulan peperangan tu. Rakan-rakan saya ada yang masih lagi di sana, yang terkesan, baru nak balik. Dia balik pun ada yang baru nak balik, yang terkesan yang buat DIY pun ramai. Tak balik lagi pun ada, yang memerlukan sokongan kewangan pun ada. Itulah orang kata apa, Allah nak. So bagi anda, dugaan sentiasa ada. Apa yang penting adalah perancangan. Sebab itulah saya kata sebelum 2020 dah masuk, apa yang kita buat macam apa yang kita buat perancangan. Sekarang ni kita monitor saja. Bagi coach-coach yang buat perancangan dengan saya, alhamdulillah, kita ada backup plan. Sekiranya terjadi kan, backup regional PKP kan, DB lah sekarang penyakit, sekarang kita pakai ini lah, apa tak lantar kan, merosot lah, online business macam mana lah kan. Banyak benda yang kalau kita tak merancang betul-betul, kita akan ketinggalan. Sebab itulah kalau dalam perancangan tu, tuan-tuan dan perempuan, pagi ni kita kena clear rancangan Malaysia Plan ke-13. Apa tu National Malaysia Plan ke-13, rancangan Malaysia ke-13? Anda dah kena buat dah Q1 to O26, dah kita dah kena explore things, dah analyse. Dan January, February, sekarang March, dan kita nak masuk ke April lah. So dalam perancangan kita kena dah ada dah rancangan tu sampai tahap kita di Q1. Sebab apa? National Malaysia Plan ke-13, siapa tahu dia punya tajuk. Apakah tajuk rancangan Malaysia ke-13? Tulis kat chat room tu. Siapa tahu? Tak apa,
4.0-nya, digitalnya, digital. Digitalization kita kata 4 benda kan yang asas. Digitize, digital equipment, digital transformation, dan akhir sekali adalah design your digitalization. Kena faham tu. Keempat, halal. That's why saya ada tekankan halal ni bukan 1,500 saja. Yang ni halal ni ada macam-macam, ada 9. Adanya Asia Standard, most of pharmaceutical, hotel, logistik, warehouse, macam-macam ada berlogo halal. Sebab apa? Sebab ini salah satu pembangkit atau bantuan dari segi branding halal. Lebih lagi kita Malaysia. Right. Yang keempat, yang kelima yang kelima lah sekali adalah tentang Tibet, teknologi vocational education training. Ini upskilling lah, di mana rata-rata ramai anak-anak kita di bawah yang ada SPM, tak ada SPM, ada yang degree datang masuk kerja tak boleh buat kerja langsung. So dia akan menitik beratkan kepada kemahiran. Salah satu advantage adalah SKM 1, SKM 2, SKM 3, DKM, Diploma Kemahiran Malaysia, Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia, dan sudah dia ada ijazah kemahiran. Dia ada nanti kita ada Universiti Tibet. Semua tu tentang perancangan. So adakah kita ada daripada tahun 2026 Januari itself, before kita enter January, ada tak kita lihat dari segi 5 entiti ini kepada kita di perniagaan? Ada tak? Melangkahkan semula pembangunan, pun boleh juga melangkahkan pembangunan ekonomi, melangkahkan ekonomi baru. So ada 5 elemen kat sini, tuan-tuan dan puan-puan, yang kita perlu tengok. So dana-dana yang ada terselit lah kat sini. ESG-nya, green-nya, digitalization-nya, halal-nya, Tibet-nya. So ada 5 elemen asas yang dilihat untuk kita melangkahkan ekonomi baru. So kalau Q1 2026 you tak buat, macam mana you nak tengok pada Q2? Ada tak kesinambungan rancangan perniagaan anda sebelum masuknya tahun 2026? Okey, dia ada mengikut kita punya perancangan. So tak apalah, bagi mereka yang tak buat Q1, kita tengok balik backward. So mana kita tengok balik Q2 ni apa kita nak buat? 4, 5, 6 April, May, Jun. Apa ada kat 4, 5, 6? Lebih lagi kepada mereka yang PMKS. PMKS tu urusan mikro kecil sederhana, di mana perniagaan kita berkonsepkan atau memudahkan pasar malam. Bukan ada masuk pasar malam, tapi dia punya perniagaan tu kecil. Lepas kecil naiklah kepada daripada mikro naik kepada kecil naik kepada medium. Sebab tu lah bagaimana kerajaan nak membantu kita. Tapi kalau kita tak ada perancangan, kita tak tahu apa kita nak buat. Macam mana kita nak align dengan government? Dana-dana yang diturunkan nanti bulan Mei nanti, bulan 4 nanti akan diturunkan sikit-sikit. You tak tahu nak pakai. Betul you kata apa? Oh, kerajaan tak membantu. Sedangkan perancangan anda tak ada langsung dalam tu, dalam elemen tu. Bagaimana kerajaan nak bantu? So mana kita kena faham bagi kita dah clear yang ni. Kalau kita lihat rancangan Malaysia Tiba, siapa kat sini yang baca buku ni? Angkat tangan ataupun tulis nombor 8. Siapa yang ada baca? Saya jujur, ikhlas. Belakangkan sebelum pengumuman. Siapa yang ada baca buku ni? Siapa? Kalau tak ada, tulis X. Jadi lebih kurang 40 orang kat sini. At least your respon lah. Oh, tak baca. Tak baca. Okay, tak apa ikhlas, bagus sebenarnya baca sikit je. Baca sikit je So sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, selepas ni cuba cari dan baca, faham faham rancangan Malaysia ke-13 ke mana arah tuju syarikat kita atau kepada betul kerajaan. Saya dah baca lah, khatam lah. Yang ni pun saya dah khatam dah ni bulan 11. Sebab dia keluar dalam bulan 10 bulan 11 tentang pendekatan ni. Ada lebih kurang 200 lebih surat. Bacalah sikit pun tak apa. Tapi kalau tak nak baca pun baca kat kita punya industrial ataupun perniagaan kita. Yang minat Tibet je tak apa, boleh tak apa. Tibet tu macam mana nak buat? Dia ada macam-macam
tanah yang disediakan ada kat mana. So barulah kita boleh buat perancangan mengikut rancangan Malaysia ke-13. Sebab tidak kita ni short sendiri, planning tak apa-apa lah. Bukan saya nak marah, tapi saya nak beritahu tak apa-apa lah. Tak ikut hala tuju kerajaan, lepas tu nak minta kerajaan tolong, boleh? Tak faham apa yang kerajaan tulis dan you nak minta, boleh? Tak boleh lah. Tahniah Muhammad Syarif ni Faris, saya antara dapat peruntukan ini ialah peruntukan tanah banyak, tanah sikit, at least ada tanah yang boleh kita guna pakai untuk ke depan ni pegang kita. Itu pertama sekali dalam perancangan tu kita kena faham. So bagi mereka yang coaching saya tu, saya force them to read rancangan Malaysia ke-13 dan kita duduk, kita bincang. Mungkin dia punya bisnes ni lain, tapi still merujuk kepada landasan RMK-13. Kalau tidak, payahlah sikit nak buat rancangan perniagaan. So pada tahun sekali kita kena ada dia punya sijil usahawan mikro dan kecil, BMKS lah. Sijil tu kena daftar dekat SME Corp. Kena ada lah ni semua ni. Kita kena ada SSN, kita kena syarikat PBT, kita kena kesempatan, kita kena ada akaun, kita kena ada lah kalau ada persejilan halal, kita ada mesti ke, kita ada fosil ke, fosil ke dari rumah. Di Penang sekali lagi saya kata saya sedang bantu usahawan yang bermula dari rumah yang untuk mendapatkan sijil halal footage. Penang saja lebih dari pulau ni Penang belum ada lagi, tak tahu ada ke tak ada. Saya ibu lah tak tahu. Baik, daftar dengan apa? Ini dengan SME Corp di bawah orang panggil apa, sijil PMKS. Masuk dalam internet tu tulis sijil PMKS SME Corp, daftar. Kalau sijil ni tak ada, tu tak boleh lah nak bantu. Sebab salah satu elemen yang ada dekat sini dalam perancangan ke depan, kita kena ada sijil PMKS. Saya tak bubuh pula kat sini sijil, tapi boleh cari lah. Okey, kena tahulah ini kita faham. Okey, rekod kewangan, rekod kewangan kena buat lah. Kalau tak ada audit pun adalah something. Kalau ada audit lagi bagus. Penyertaan kewangan ni bolehlah refer kat Cikgu Syahir lah. Dia ada lah dia punya bantuan fees dia untuk PMKS ni, tak adalah mahal sangat, tapi at least dia ada dia punya orang kata apa, rekod kewangan dalam pusat. Kalau dia ada buat pinjaman mana-mana, dia ada disiplin bayar balik pinjaman dia, kena tulis tu semua. Kita dah bawa lah kerja tengok, dia ni boleh buat tidak nak kat syarikat ni, dia boleh gunakan cara yang betul, governance dan tata kelola yang baik. Kalau ada apa ni, orang panggil apa, blacklist, bukan blacklist, dia ada CTOS, cuba clearkan CTOS tu, dia ada punya apa pun kena clear. Sebab kerajaan dia bantu syarikat-syarikat yang tidak punya rekod, macam rekod CTOS tu lah. Tak ada, kalau ada bayar sikit. Kena clear lah, perancangan kena clear lah untuk rekod kewangan tu. Cara dia punya Syahir lah, insyaAllah. Kemudian kita kena plan strategi perniagaan 2020-2030 contohnya. Bagi coach-coach saya, dia dah buat dah elemen-elemen ni, program kerja, misi, instalasi, latihan. Bila kita dah ada sijil PMK, dia ada scoring. Scoring tu pun kena masukkan dalam kita punya perancangan tersaja untuk bertiup. Bukan nak buat perancangan untuk tahun depan, memanglah tahun depan, tapi kita ikutlah sampai 2030 dan kita ikut baik yearly tu nak buat apa, nanti apa, apa ni. So kita ikut perancangan tu. Tapi kalau tak ada, susah lah. Tu kena clear dari visi-misi. Ini visi-misi pun tak ada. Tak ada visi-misi, nak buka kat kita punya plan strategi perniagaan, dia baca nak buat apa ni. Contohnya kat sini ada bandar raya sejahtera untuk semua menjelang tahun 2030. Misi dia apa? Misi dia pada 2030 tu. Misi 2030 bubuh terpampang kat depan-depan di plan strategi. So kalau mana kerajaan mana yang tahu, dia baca, dia tahu, dia ni nak ke arah yang ni. Memang betul lah. So boleh dia tolong. Ini visi pun tak ada, misi pun tak ada, objektif lagi lah. Dia tak ada plan saja. Sebab
gap yang kat situ. So kat situ lah kita nak tengok supaya pada 2026 penghujung 26 Q4 kita clear. Sebab 2026 Q4 tu kita dah nak buat bajet lain dah. Berdasarkan kepada bajet yang ditaburkan oleh Gabungan Belanjawan. Tiada hari Jumaat, hari Jumaat tahun ni, bulan 10 ke bulan 11 tak keluar date lagi. Dia akan keluarkan draft perancangan. Kita kena baca lah. Kita tengok balik kita strategi perniagaan 2026 clear ke tak clear. Sampai ke tak sampai, tak sampai kenapa? Barulah kita ada strategi dia. Kemudian kita ada business modelnya. Kena faham lah apa itu nilai ketawakan. Again and again, dalam business model campus tu, dia ada a few things that benda. Ada yang setengah trainer-trainer yang pergi attend, kemudian dia mengajar. Ada yang setengah-setengah memang certified mengajar. Ada yang setengah dalam dia punya master tadi memang dah ada yang tu. Sebab dia punya one of the Viva pun dia kena tunjuk dengan BMC macam di bawah master black leadership. Kita ada dua Viva. Satu Viva bisa BMC, satu lagi Viva untuk academician. So business model kena clear. Apakah dia punya value? Value propositionnya adalah kena pada value delivery-nya. Kemudian apakah value capture-nya? Nilai-nilai. Contohnya seperti selalu saya cakap supaya memudahkan orang, apa itu nilai, apa itu ciri-ciri. Kita tak nak ciri-ciri, kita nak nilai. Habis kita tetap pasal nilai. Contohnya kita semua sepakat simak. Tadi pagi saya mulai di masjid Teluk Kumbang, dari dari Sahok, nasi lemak. Ciri-ciri nasi lemak apa ni? Ikan bilis, kacang, timun, nasi. Itu ciri-ciri. Kalau nilai macam mana? Nilai dia bukan je kalau dia meniaga nasi lemak. Kalau dia meniaga ciri-ciri, sama je macam kat luar tu. Nilai dia macam mana? Nilai tu contohnya makanan dia punya sambal sedap, packaging dia menarik, dia punya marketing hebat, dia ada package. Itu nilai-nilai yang ditawarkan. Kepada siapa? Kepada pelanggan, kepada prospek yang belum pernah makan nasi lemak. So makan sambal sedap. Bila orang fikir, nasi lemak dia RM2. Sekarang ni bila naik harga dia kata RM2.5. Orang tetap beli. Sebab apa? Orang bukan beli kerana nak kena beli, sebab kerana nilai yang ditawarkan. Sedap memang tak dapat kat mana-mana lah. Nasi kandar kampung Melayu. Ini pun naik sikit pun tak apa. Pergi yang rasa nikmatnya beratur panjang. Itu nilai, bukan ciri-ciri. Itu dalam plan strategik business model tu. Sebab apa kita kena buat? Kita kena faham business model dalam organisation development, dalam strategi planning. Ini business model. Sebelah sini business plan. Business model kita nak transfer kepada business plan. Sebab tu kita kena faham. Kalau business model tak tahu macam mana kita buat business plan. Sebab itulah kita belajar kita punya business model canvas. Untuk kita merealisasikan, untuk kita mendapatkan kita business model, untuk kita transfer kepada business plan. Business plan tu kita clear lah. Banyak more kepada value. Kemudian kita tengok kepada kita SWOT. Review kita punya quarterly dah, kita tengok strength kita kat mana. Ada yang kadang dulu kita punya strength, kadang tak ada. Dulu kita ada pekerja, sekarang tak ada pekerja. Weaknesses kita apa? So strength dengan weaknesses itu internal. Kalau kita tak clear kita internal, jangan cakap pasal external. Opportunity dan juga threat. Kena faham yang tu. Dan sekali kita kena faham tentang MOFA. Mungkin ramai orang tahu, mungkin ramai yang terlepas pandang. Dalam bentuk keusahawanan ataupun dalam bentuk perniagaan. Perniagaan hanya dapat orang kata apa, untung je. Tapi dari segi keusahawanan dia lain. Perniagaan, bisnes lain, entrepreneurship lain. So bila kita cakap entrepreneurship, itulah ada plan perniagaan yang strategi. Kita gunakan pendekatan MOFA. M yang pertama adalah marketing. O yang kedua adalah tentang operation. F adalah finance. A adalah administration. So ketika 2025, kita kira 2020 ke 2025. Dulu kita pakai MOFA. Sekarang 2026 ke 2030, kita dah tak pakai MOFA, kita pakai E-MOFA. Digital marketing, operation technology, finance technology, administration online. Kalau kita tak buat plan-plan macam ni, macam mana kita nak ke depan? Pakcik-pakcik, oi. Sebab tu lah kadang-kadang kita kata, kenapa tak sampai? Sebab apa? Kita tak buat perancangan dari awal. Ini masih awal lagi lah, di bawah tahun yang kedua. Kita punya tahun, setengah tahun yang ke bawah. Tahun ke bawah. Masih lagi dalam bentuk perancangan mengenai. So, kita
daerah ni CJ home base betul CJ home base di mana ni Pulau Pinang lah. Dia di OC buatlah sekarang. Okey, bagus. Ini clear clear. Review balik you punya plan perniagaan tersebut. Okey, kemudian capacity. Yang ni lah kena banyak dapatkan sijil. Contohnya you datang hari ni. Bukan kumpul sijil ni yang berikan point bila di orang pitching time. Pitching
tambahbaikan. Sebab apa, kita dah ada KPI. Contoh kita nak ambil RM100,000, contoh 100,000 di end of the sale, berapa persen kita untung, 8% ke 50%. Tapi Q1 kita kena achieve RM250,000, Q2 kita kena achieve RM250,000, Q3 kita kena achieve RM250,000, Q4 kita kena achieve RM250,000, bukan jadi RM100,000. Tapi kalau Q1 kita tak tahu, Q2 kita tak tahu berapa kita nak achieve, KPI kita pakai short sendiri je, last kali kita cek tak sampai lah. Sebab tu kita kena merancang Q1. Kita dapat RM200,000, kemudian kita kena kerja kuat lagi untuk dapatkan RM50,000, atau kita dah lebih RM300,000, kemudian kita kena faham dan kita ada dia punya extra RM50,000, kita nak buat apa, penambahbaikan apa lagi. Kat situ dah kita kena faham. So Q2 tu sebenarnya tentang kita skill delivery. After kita dah siap, kita dah monitor. Q3 asset growth campaign, expand partnership, itu customer retention, undi dah nak buat kan. Dan last but not least, Q4 tentang year-end tu finalize kan. Kemudian yang ni kita nak tengok budget untuk 2027. Sebab kita kena align, kita nak dapat dana apa lagi. So kalau kita nak minta dana ni untuk sampai ke 2023, kita nak minta 3 juta. Katalah kita dapat projek itu 3 juta. And so fasa pertama 2026 RM40,000. Fasa kedua 2027 RM40,000. So kat situ kita faham dan raja tahu dan dia akan bantu. Kalau kita dapat dana untuk kita naikkan lonjakan pilihan kita setuju untuk 3 juta. Itu semua sedikit lah. Kalau nampak panjang ni memang kadang pening kepala. Sebab ada saya akan tunjukkan sedikit lah. This is planning by right Q2 ni dia dah tahu lah. Okay. So dengan Dr. ni part 1 kita kena tengok founder punya forward vision. 2026 dia visi lain. Kita kena review. Kita kena masuklah elemen-elemen yang kita tengok tadi tu. Kalau kita tengok elemen pada TVET-nya, pada halalnya, pada digitalizationnya, pada greennya ataupun pada ESG. ESG tu dia ada SDG 17, kita tahulah. Which one yang kita nak fokuskan pada ESG tu. So founder forward vision kena clear. Apa vision kita? Apa niat kita? So kalau kita yang ni pun kita tak ada, macam mana kalau nak minta bantu push ataupun air sapuan, itu look into that. So susah lah, kena buat itu. So kena buat apa-apa pun kita kena ada lah. So every year owner ataupun bos ke leadership ke dia akan pegang satu buku. Buku ni lah yang ada vision kan. Kalau kita terlepas pandang atau kita dah lari jauh tajuk, kita kena tengok balik kita punya business plan. Sebab apa, kita ni memang macam ni. Kadang-kadang kita ralik, kadang kita ikut orang, kadang kita suka ikut orang. Orang lain buat lain, kita pun ikut orang. Tapi kita kena ada plan kita sendiri. Tapi kita pun tak ada plan ikut orang. Orang berjaya, kita tak berjaya. So kita tengok kat sini lah tentang kita punya business plan alignment, the GWP. Yang ni satu syarikat saya, BPA ni, business plan 4 year tu period lah. Q2. So mana dia dah isi semua ni. Key challenges cabaran utama, focus dua financial objektif. Sekarang kita dulu ke KPI. Dia kata OKR. Kita faham lah. Key resource, objektif, key result. KPI adalah contohnya kalau department tu marketing. Marketing dia ada key performance team lah, dia panggil OKR kan. KPA lah KPA marketing apa dia? Mencapai sebulan 100,000. Contoh. KPI individu. Setiap marketer kena collect 10,000. Kalau 10 marketer, mana kena 100,000 lah. Itu juga KPI. Tapi berita objektif hasil utama, key result. Itu yang kena belajar tentang OKR kepada kita punya financial prospect, internal process, learning and growth. Kena ada belajar, kan dia boleh buat macam ni saja. Dia kena ada pembelajaran juga. Ini contoh-contoh lah. Q1, Q2 tengok. Part 2. Ada part 2 lah. Performance
sales broker berapa yang keyword tu buat. Actual sales performance berapa. Variance dia berapa. Variance berapa persen. So bila saya kena coach kita, berapa sales broker itu hari ya. Oh, kita sales broker 30,000. Actual sales performance, oh, total kita buat 5,000. Variance dia berapa. Dia punya RM. Variance dia percentage dia berapa. So kita tengok kat mana kita punya loophole, kita punya gap untuk kepada Q2. So mana kalau kita buat sales forecast kata Q2 60,000. Actual sales performance 70,000. Variance dia berapa. So kita boleh guna pakai tentang macam mana kita boleh dapat KPI kita tu. Sebab kita nak maintain kelestarian. Itu kita tahu lah sales performance. Kita belajar tu. Kemudian part 3, team preparation review habit. So mana lepas raya ni memang semua kena duduk balik sebelum naik Q2 ni, duduk preparation tentang you punya review and update. So kena update lah, update by company atau by department. You use the business model canvas. Masa ni lah kita review balik di business model canvas. Kalau business model canvas pun tak ada, you nak review dengan apa? You cakap kat sana. Kalau ada business model, mungkin kita berbeza. Sebab apa business model canvas takkan buat sekali je simpan dalam kita punya meja punya almari. Sebab tu lah kita punya business model canvas kita kena review every quarterly supaya kita dapat solid kita punya business model. Sebab apa, business model kita ni nak gunakan untuk business plan, business perancangan, pada business model canvas. Itu kena clear. Kalau business model canvas tak ada, saya datang tak belajar dulu. Very clear. Saya tak apa, belum masih pendapat. Kita buat dia buat semua kan. Tapi kita review. Okey, SWOT. SWOT ni kena berbeza. Kita dah ada SWOT pada 26 Januari tu, 26 Mac. Sekarang kita kena tengok kita punya strength, kita how you need to use the attack strategy. Bagaimana kita nak gunakan certain strategy. Kemudian kalau kita kena defense strategy. Last kali kita retreat kita punya strategi. So ada empat benda yang kita tengok. Memang kita buat the SWOT, apa SWOT. Tapi jangan ada SWOT saja. Kan, tapi dia kena ada dia punya strategi. Attack strategi, kita punya business, into marketing, digitalization, how we strengthen our strategi in operation, how we defend strategi kalau kita ada macam-macam lah. Kemudian kita how we do a retreat balik kita strategi untuk kita punya team member. Itulah SWOT analysis kena tahu. Bukan saja SWOT ada yang pergi belajar 2 hari datang belajar. Bagi mereka yang certified SWOT yang ada masuk kelas SWOT, dia adalah a few things yang talk about the attack strategi ni. Ini kena faham. Okey, yang keempat saya share
championkan benda tu. Apakah resources, apa need-nya benda. Siapa PIC dia? Siapa dia punya ni? So F1 is about financial, C1 is about customer. Dia dah kasi itulah KPI dia F1, C1. Kalau kita nak pakai MOFA boleh. MOFA MOFA. Okay. Contohnya ni P sebab planning, L tentang you punya learning. Itulah cerita-cerita tentang ni. Ini kena faham kan? Sebab tu kita kena faham. Department kita ada financial ataupun kita ada finance. Customer tentang kita punya marketing. Kemudian kita punya B, performance ke apa, kita punya proses operation kita. L, kita punya learning administration. Kita kena belajar buat jauh kita. Macam saya baru buat. Saya planning for this year untuk ambil 2 certificate lagi. Satu ESG saya dah dapat. Cuma saya nak buat macam mana nak buat report ESG. Pada 30-31 ni saya dapat lah panggilan daripada GRI Green pilot project from MITI untuk ESG Green Report. Itu saya kena. Kedua, saya saya certified untuk green. Dan sekali lagi saya nak buat ISO 14001, 002, 003 tentang ISO ESG 1000. Kalau saya dapat tu, saya boleh pergi ke depan lagi lah. Yang tu semua ada sikit cost. So saya nak champion tu. So saya saja champion sebab apa? Di bawah 2026 ke 2030 dia banyak cerita tentang ESG. Yang cost yang pertama saya dapat sponsor lah daripada MITI. Dia bagi saya belajar lah 2 hari. Yang satu lagi ni kena bayar duit tapi
Nasib banding. Saya nak pergi Tasik Banding, Tasik Kenyir tu saya tak tahu lah. The first time company tu bawa saya Dia pergi bukan Tasik Tasik Banding. sebenarnya, Pulau Banding. Pulau Banding. Takut juga naik boat tu kan. Tapi alhamdulillah dia punya management team kan, retreat okay, strategic planning and team alignment. 3 hari 2 malam tak ada internet, cuma malam je dia bagi buka internet. So your boss very safe. Tapi memang dia duduk memang kuat untuk bila dia keluar tu, dia dah drafted, then after 1 week dia finalize, sit down, dan yang tu lah digunakan sampai kali ni. Itu yang strategic planning. Namanya strategic planning. Sebab kalau fail to plan is planning to fail. Ingat tu. Kemudian planning your business. Plans nanti. Kalau kita plan, kita rancang nanti. Sebab merancang is everything. It means the written plan. Planning tu, plan kita, aku nak rancang lah untuk ni dapat nothing. Tak ada apa, just cakap je. Nato, no action talk ni. Tapi kalau planning is everything. Planning is apa? Written. Tu ada dia punya konsep. Boleh semua align satu suara. Ke arah mana pergi. Based on your vision and mission. Itu dah kena penting. Satu lagi apa yang saya nak cakap, bahawa kita dalam planning ni kita ada dia punya backup plan. Backup plan. Dulu kan saya ada satu syarikat. Bukanlah saya coaching satu syarikat. Setiap end of the planning kan, kita ada buat disaster plan. So Penang ni kadang-kadang ni banjir. Bila banjir ni apa kita perlu buat? Ada yang bekerja dari rumah, tak boleh datang. So kita ada disaster plan. Dia call it backup plan. Kejadian PKP last year, bila it happened, kita kena tutup kilang. Luckily kita ada disaster plan. Work from home. Mana semua dah tahu dah. Masa tu mungkin syarikat-syarikat lain belum tahu lagi. Tapi mereka ni dah tahu dah. So kita change business plan kita. Daripada kilang kosmetik kepada kilang apa? Sanitizing. Kita jual sanitizing. Because sistem mission semua dah ada. Cuma kita tukar untuk buat sanitize. And still sustain. Kita minta surat kat MITI bagi daripada tak kerja. So this is the plan. So again and again, sekarang ni kita tengok bahawa kita kena ada backup plan. Sekiranya terjadinya sesuatu benda. Kita ada reserve plan. Macam saya pun masa tu pergi pun saya pun tak tahu. Saya pergi ke Halal Mekah Forum Exhibition. Bila saya pergi tu ada orang tanya nak insurans ke. Saya pun yelah, dia nak pergi jauh keluar, kita ada insurans. So insurans tu adalah kita punya backup plan. Contohnya macam kawan saya buat DIY, tak ada pula insurans. Tiket kapal terbang yang dia beli, orang kata apa, forfeited lah, terkandas kat sana. Kalau dengan agensi contohnya, bukan saya nak biar, contohnya Andalusia tak apalah. Andalusia very strong. Dia boleh beli tiket lain, dia boleh duduk hotel, dia boleh sambung hotel tu. Dekat Mekah boleh lah pergi Mekah, pergi Kaabah ke, pergi solat kan, balik. Walaupun 7 hari lah, dia dah balik dah. Dia boleh beli tiket Saudi ni lah. Mahal, tapi dia ada backup plan. Dia boleh spend duit sebab dia ada backup plan di bawah insurans. Kita ni tak ada. Kesian. So dia adalah minta sedikit bantuan yang kita hantar lah. Ya Allah nak dukung kita. Kejadian ni ya Allah nak dukung kita. Kenapa dia cari kita? Kita bagilah mana yang mampu. Kalau kita tak bagi tak boleh pula. So kita kena faham ni dugaan-dugaan ni dia akan datang dari mana-mana untuk Allah bagi yang lebih baik. Kalau kita tak ada perancangan macam mana? Luckily masa tu kalau saya duduk, saya cakap dengan orang rumah saya, kalau kita kena tu macam mana tapi alhamdulillah kita ada insurans duit tiket nak balik pun kita adalah spare kan. Kalau ini saya bawa anak saya kan, masa saya kat Halal Mekah Forum tu memang dah ada desas-desusnya tentang perangan ni. Saya kat Mekah, tapi kita tak import lah tu, betul ke kan. Apa punya betul, saya touchdown Penang je 25-26 it happens. Kemudian 28 dia tutup ruang aerospace dia. Saya bersyukur lah kan. Kawan saya yang dah bawa balik pun ada yang tak balik lagi pun ada kan. Tapi tak apalah, kerajaan Malaysia sedang
pakai syok saja buat. Kita tak tahu bila benda ini akan jadi. Itulah pendapat saya, perkongsian saya lah pada hari ini tentang business concept, business planning. Sebab apapun kita kena business concept dan business planning. So, itu saja cikgu saya. Sebelum saya bunuh diri, saya ingin ambil kesempatan kat sini untuk ucapkan terima kasih kepada yang mereka yang suka hadir ataupun nak mendengar celotehan perkongsian saya tentang digital leadership, halal hotel, halal logistik dan juga pada hari ini tentang strategik. Tuan-tuan dan puan-puan, rancangan itu penting kan. Sebab tu Allah Ta'ala kata kita kena rancang, tapi Allah yang akan tentukan. Tapi kalau kita tak rancang, macam mana dengan kan? So, dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Syahira yang beri peluang dan ruang saya untuk berceraya dan untuk bercerita, untuk berkongsi tentang pengalaman dan juga sedikit yang saya kongsikan di bulan Ramadan ini. So, di akhir perjumpaan kita hari ini, saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan juga selamat Hari Raya. Semoga semua tentang doa-doa yang dimabulkan. Kepada non-bumi, still stay and do your planning. InsyaAllah you'll be something you're heading at least to 2 Itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor atas perkongsian hari ini. Terus hari ni dia memang banyak input. Dia selalu dia suka ilmu tau. Double degree, double master. Mana nak dapat? Lepas tu segala sertifikat dia memang akan ambil. Dan very up to date person. That's why saya trust him on strategic planning. Sebab kalau tengok pada planning yang akan datang tu, hampir semua dah ada sertifikat. Jadi kita banyaklah belajar daripada doktor hari ni. Ni sesi keempat doktor infakkan ilmu dalam bulan Ramadan ni kepada kami dekat Pasukan Management Islam Mahat. Kita juga berterima kasihlah pada doktor. Dan juga sebanyak tak belajar hari ni. Kalau banyak belajar hari ni, boleh tak type yes. So, Alhamdulillah. Doktor boleh stop share tak? Kita di live kita. Okay, kita ada lagi sesi esok. Okay. Terima kasih pada yang komen. Yes. Banyak kan kita belajar hari ni. Saya sambil-sambil pun belajar banyak juga. So, sama-samalah kita lepas ni isikan KPI. Tengok dulu misi visi dulu. Tak misi visi pun tak ada kan. Kena start daripada situ dulu. Lepas tu buat SWOT analisis. Lepas tu buat lagi KPI, SOP dan sebagainya lah. Okay, so terima kasih pada yang berada di Zoom. Di Zoom tu kekal berada di Zoom sekejap. Kita ada sesi bergambar dekat live. Terima kasih kerana share. So siapa-siapa yang terlepas sesi lagi boleh tengok. Dan anda dekat Facebook boleh juga share sesi ini pada kawan-kawan anda lah. Okay, terima kasih. Saya end the